driver seat yang pakai manual adjust dengan yang pakai power adjust? Mana satu korang lebih suka? Boleh komen dekat bawah. Dan dia ada kebaikan dengan keburukan juga. Jom Viko tunjukkan. Ni sebagai contoh, kalau kereta ni Viko seorang je yang bawa hari-hari, okay? Lepas tu dengan ketinggian Viko 150 cm sahaja, Viko prefer pakai manual adjust. Sebabnya, jom Viko tunjuk. Kalau kita seorang je yang pakai kan, ketinggian tu biasanya kita tak akan adjust. Biasa kita akan adjust ke depan, ke belakang. So macam contoh Viko kan, bawa kalau nak drive kereta, mesti ke depan sekali. Lepas tu nak turun kereta, mesti kita tarik sampai ke belakang, barulah ada ruang untuk kita keluar kereta. So kalau kita pakai tarik punya, lebih cepat. Pantingkan dengan kalau nak pakai power, lepas tu nak tekan slow sampai dia ke belakang, kan lambat kan. So ni lah salah satu Viko suka yang manual adjust. Tapi untuk situation yang kereta ni ada tukar-tukar pakai dengan orang lain, so kalau macam tu Viko prefer dengan power adjust. Sebab apa? Kalau you tukar-tukar pakai, mesti diorang akan adjust position yang diorang prefer. Okay, ketinggian dia akan berbeza, lepas tu yang santar punya akan berbeza, lepas tu depan belakang pun akan berbeza. So kalau pakai power adjust, masa I nak start kereta, okay, I rasa dah okay, position ni dah okay. Tapi nya tengah drive tu I rasa macam alamak, macam tak selesa pula. So I terus pakai power adjust ni, adjust sikit je untuk yang santar punya, lepas tu adjust untuk ketinggian, untuk ke depan, ke belakang. So dia boleh sikit-sikit masa kita drive kereta pun boleh adjust. Hanya power adjust sahaja yang boleh buat masa kita drive kereta, kita adjust sikit-sikit. Untuk yang manual punya, you tengah drive, you nak tarik, habis, terus baring dah. Baring ke belakang. So inilah salah satu kalau kereta ada tukar-tukar dengan orang lain, Viko akan prefer pakai power adjust. Ada apa yang nak tahu lagi, boleh komen je dekat bawah. Nanti Viko cawarkan ataupun WhatsApp Viko lagi cepat reply. Bye.